Assalamualaikum. Lesen saya tamat pada 15 hari bulan 9 2026. Saya akan menjalankan rutin pemeriksaan kenderaan. Okey, boleh mula. Ketiga-tiga dokumen mencukupi. Lesen kenderaan motor ALM 1038 tamat pada 21 November 2026. Cermin depan tak pecah, dalam keadaan baik. Wiper, getah wiper lembut, dalam keadaan baik. Bonet tak kemek, keadaan baik. Lampu hadapan dan isyarat tak pecah, dalam keadaan baik. Bumper tak kemek, dalam keadaan baik. Nombor pendaftaran ALM 1038 dapat dilihat dengan jelas. Tayar hadapan kanan, angin tayar mencukupi. Bunga dan fizikal tayar memuaskan. Lampu isyarat kanan tak pecah, keadaan baik. Lampu sisi kanan, lampu tu cermin sisi kanan. Cermin sisi kanan tak pecah, dalam keadaan baik. Pintu kanan tak kemek, dalam keadaan baik. Tingkap tak pecah, dalam keadaan baik. Buka terus pintu tu. Okey. Tayar kanan belakang, angin tayar mencukupi. Tekanan angin mencukupi. Bunga tayar dan fizikal memuaskan. Lampu brek ketiga tak pecah, dalam keadaan baik. Cermin belakang tak pecah, dalam keadaan baik. Lampu belakang dan isyarat dalam keadaan baik. Boot tidak pecah, dalam keadaan baik. Boot dia tak kemek, dia besi. Boot tak kemek, dalam keadaan baik. Okey. Bumper tak kemek, dalam keadaan baik. Nombor pendaftaran ALM 1038 dapat dilihat dengan jelas. Okey, bagus. Tadi Segitiga amaran ada. segitiga amaran ada. Jack ada. Tools ada. Tayar simpanan ada. Bunga tayar, tekanan angin mencukupi. Bunga tayar dan fizikal memuaskan. Getah penutup tangki masih dalam keadaan baik. Tayar belakang sebelah kiri, tekanan angin mencukupi. Bunga tayar dan fizikal memuaskan. Pintu sebelah kiri tidak kemek, dalam keadaan baik. Cermin tidak pecah, keadaan baik. Cermin sisi kiri tidak pecah, dalam keadaan baik. Lampu isyarat kiri tidak pecah, dalam keadaan baik. Tayar hadapan kiri, tekanan angin mencukupi. Bunga tayar dan fizikal memuaskan. Kereta ini menggunakan bateri sel kering. Terminal diikat dengan kemas. Air wiper tak mencukupi dan perlu diisi. Air radiator tak mencukupi dan perlu air coolant tak mencukupi dan perlu diisi. Tangki radiator sebut. Tangki radiator Pusing habis. Okey. mencukupi. Penutup getah pada penutup dalam keadaan baik. Okey. Kalau panas cakap panas dan tak boleh dibuka Okey. Kedua-dua hos dalam keadaan baik. Penutup minyak enjin dalam keadaan baik. Oh, tadi saya dah simpan kat dalam. Ambil kat dalam kain. Tarik lurus ya ke atas. Okey, letak. Minyak enjin mencukupi. Minyak brek mencukupi. Tali sawat masih ketat. Kereta ini menggunakan steering elektrik. Okey. Buat keluar kain tu tutup. Okey, letak, tekan sampai dia bunyi klik. Alright. Saya cakap
saya telah selesai melakukan rutin pemeriksaan kenderaan. Alright, cantik kamu buat. Bawah 5 minit. Memang cantik Macam tu.